Macam mana cara nak dapatkan sales leads yang berkualiti? Semua orang sales people, diorang kena ada satu ni tau. Diorang panggil reservoir. Reservoir, tak tahu lah macam nak sebut. Okay, reservoir ni adalah orang-orang yang kita isi nama diorang, yang kita panggil prospects. Maksudnya kita rasa macam diorang sesuai untuk kita punya bisnes, apa benda kita nak jual, tapi kita tak sure whether diorang nak ke tak. Tapi kebarangkalian diorang nak beli adalah tinggi sebab kita dah qualifykan diorang. Qualify maksudnya dia orang boleh beli, dia orang ada duit, and dia orang ada need, maksudnya dia orang ada keperluan tu. Macam contoh orang tu family man yang dia sekarang pakai kereta yang kecil, contoh dia pakai kereta kancil, dan kita penjual kereta besar dan kita nak jual kat dia, kita rasa dia ada need dan dia ada duit untuk beli. So, kita boleh letak dia dalam kita punya prospect list. Okay. Tapi macam mana kita nak dapat prospects ni dengan banyak? Sebab kalau kita ada satu je, orang yang kita rasa dia patut beli, boleh beli dan dia nak beli, kalau kita kena reject dah, kita dah tak ada kerja dah. Okay, kita dah tak tahu nak buat apa dah. So, that's why kita kena ada selalu activities yang masukkan bagi new names every day. So, salah satunya adalah kita boleh guna lead magnets. Nombor 2 adalah networking. Nombor 3 adalah daripada referrals. Okay, so 3 cara ni adalah cara yang paling power, ikut experience aku, adalah cara yang paling power untuk dapatkan prospects ni. Kita isi list ni dengan banyak selalu setiap hari. Dan kalau kita dah approach diorang ataupun diorang approach kita, and then diorang cakap yes or no, ni ada 2 kan. Satu, yes, dapatlah sale. Kalau no, masuklah dalam list yang kita archivekan dia, yang maybe later ataupun in the future. Soalnya orang Melayu ataupun orang kat Malaysia ni, diorang tak tahu nak cakap no. So, dia akan cakap nantilah. So, kita masukkan dalam list nantilah. Okay? So, semua nama-nama ni jangan buang. Tapi yang pentingnya kita kena selalu ada aktiviti ni as a start. Sebab kita tak ada networking lagi, tak ada leads, belum ada sale lagi. So, kita kena selalu ada aktiviti untuk banyakkan prospects ni. So, apa korang punya cara untuk penuhkan prospects list ni? Bagi tahu dalam ruang komen.